Kalau kita tidak betul-betul faham mengenai simpan emas ni, kita akan tersasar lah, salah pilih tempat. Belajar dulu. Yang penting ilmu nombor satu. Tahu dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, buat keputusan baru kita simpan. Okey, jangan terlalu ikut emosi. Bila kita ikut emosi tanpa ilmu, ataupun kadang-kadang ada ilmu tapi kita pilih juga untuk ikut emosi, itu masalah. Menyebabkan kita tersalah pilih. Akhirnya menderita, tertipu puluhan ribu, ratusan ribu pun ada kadang tertipu. Biasanya sebahagian besarnya tertipu ni biasanya golongan-golongan yang bersara lah. Sebab apa? Dia dapat duit yang banyak sekaligus, jadi mulalah cari-cari tempat mana nak melabur ni. Akhirnya tersalah pilih tempat melabur emas tanpa ilmu, akhirnya lebu. Kalau kita nak melabur emas, kita pastikan kita juga bersedia untuk melebur. Nak melabur, pastikan ada ilmu. Kalau kita ada duit, kita nak melabur, pastikan ada ilmu. Kalau tak nak, duit kita lebur. Okey, faham?